Hai, nak tanya. Boleh? Last week ada customer yang keluar motor X-Max tak? Ada Encik kan? Ada. Boleh tolong check tak nama Cik Amir? Kenapa ya? Actually, Cik Amir tu bapak saya. Okey. Sebab saya nak bagi tahu bapak saya lepas dia dah keluar motor tu, hari terakhir dia tu, dia dah meninggal dah. Oh, ya ke? Kakak, you punya customer ni? Kenapa? Ya, bang? Cari motor, bang? Nak beli motor. Ya. Siapa tu? Saya tengok motor S-Max tu cantik. Kalau macam pakcik umur 62 boleh ke apply? Lepas. Boleh. InsyaAllah boleh kot. Sebab kita sampai umur 65. Boleh apply. Kalau nak cuba, boleh je. Apa nak kena bagi? Dokumen dia, pakcik boleh update kat saya. Dokumen kopi IC, depan belakang, payslip 3 bulan dengan bank statement 3 bulan. So, just WhatsApp je. Kalau saya bagi yang kertas tak boleh ke? Boleh je bagi. Nanti tak apa, boleh je bagi. Nanti saya tolongkan. Okey. Cantik tu. Nanti boleh datang sini je lah. Hello, Assalamualaikum. Cik Amir. Saya. Waalaikumsalam. Ni saya Mia. Nak bagi tahu result Cik. Alhamdulillah Cik, dah approve dah. Alhamdulillah. Tapi pakcik dekat hospital ni macam mana Pakcik kat hospital ke? Macam ni lah. Nanti pakcik dah sihat, dah keluar ward. Pakcik datang ke kedai kita lah untuk sign agreement. Lepas tu kita boleh buat urusan lah mau keluar motor. Boleh. Tak salah. Okey Cik, selamat berehat ya. Nanti datang sini ya. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, boleh. Siapa tu Aku nak motor tu. Pakcik? Pakcik, tu motor siapa ni? Nak keluar motor. Nak keluar motor. Pakcik duduk dalam lah sebab luar dekat panas. Boleh. Sedalam Boleh. Jomlah. Aku dah kata dah motor ni cantik. Tak percaya. Kau pun satu. Duk cakap pilih motor lain pula. Aku nak motor tu. Minta maaf lah pakcik. Lambatlah. Lama tunggu ya. Pagi. Ada half day pula ada. Tak apa. Alhamdulillah. Lulus pula. Pakcik kan tak lulus. Dulu Alhamdulillah. Macam ni kan mana itulah kita pun tak sangka. Boleh lulus pula kan. Okey lah. Macam tu kita boleh sign agreement. Boleh. Terus kita keluar motor. Ya, jom. Tunggulah kejap. Jangan kita balik. Aku dah kata dah motor tu. Sekejap je lagi. Nanti kita balik. Aku dah kata aku nak motor tu. Ya. Faham. Kalau orang yang dah meninggal nak uruskan pembayaran motor tu macam mana? Boleh tukar nama terus tak dekat nama saya? Tak boleh lagi. Sebabnya kena buat full payment dengan finance. Lepas habis full tu baru finance akan tukar nama. Sebab dia baru je lagi kan. Sebab dokumen tu saya tak terima apa-apa lagi. Kalau macam tu tak apalah Kak. Nanti saya settle sendirilah. Saya tunggu orang tu contact sendiri. Dekat telefon bapak saya. Boleh. Terima kasih Kak. Salam takziah ya. Tak apa. Terima kasih.